adalah Mr. Muhammad Narizal dan rakan penyampai saya Ediana binti Adun Aswad. dan kami dari Lensa Skipper Studio TV PSS SK Kelantan Permai. Pada hari ini saya akan membawa anda menyaksikan kejohanan bola baling MSSBHL yang berlangsung dengan penuh semangat. Kejohanan ini melibatkan pelbagai pasukan dari sekolah-sekolah yang bersaing untuk mendapat gelaran juara. Jom kita saksikan perkembangan kejohanan ini. Mesti rakan-rakan dan SK pada tulisan waktu untuk perlawanan di jalan ini. Untuk perlawanan Assalamualaikum Puan. Salam. Baik Puan. Bagaimana Puan melihat peranan kejohanan ini dalam memupuk semangat kesukanan pelajar? Okey, baiklah. Untuk makluman, kejohanan bola baling peringkat daerah kali ini dihadiri oleh seramai 54 pasukan dari pelbagai sekolah. Jadi bagaimana ia dapat memupuk semangat kesukanan? Dia semasa kita bersukan, murid-murid akan belajar ataupun pemain akan belajar bagaimana mereka nak kawal emosi, bagaimana mereka nak mengawal keadaan ketika mereka sedang kalah ataupun sedang nak menang. So peranan kesukanan itu sangat penting lah sebenarnya. Bila kita buat sesuatu ataupun kita join sesuatu game, memang sebenarnya benda tu akan berlaku lah. Baiklah, terima kasih Terima kasih. Puan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Cikgu. Apakah harapan Cikgu untuk kejohanan pada kali ini memandangkan SKKP ialah tuan rumah pada tahun ini? Okey, harapan berkata pasal harapan ni, apa yang saya harapkan kita sebagai tuan rumah kita dapat menganjurkan satu kejohanan yang berprestij, yang dapat memenuhi permintaan daripada pasukan-pasukan sekolah yang datang, dan insya-Allah saya mengharapkan kurang apa-apa masalah yang berlaku. Dan semestinya bila kita jadi tuan rumah, harapan saya kita mengharapkan sekolah kita 3 tim tahun ni kita 3 tim hantar, 1 tim lelaki, 2 tim perempuan, dan saya harap semua dapat medal. Itu yang saya paling harapkan lah. InsyaAllah, doakan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Sama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Tuan perkenalkan diri? Saya Cikgu Muhammad Mahir Hafiz bin Nordin dari SK Dusun Tua. Apakah kesalahan yang pemain sering melakukan pada hari ini yang Tuan lihat? Oh, pada hari ini ya. Pada hari ini banyak player pemain melakukan kesalahan dari segi lantunan bola. Lantunan bola lebih daripada step dia lah yang dibenarkan lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Okey, sama-sama. Kawan-kawan. Sengit bukan perlawanan tadi? Tak sabar nak tahu siapa pemenangnya. Tunggu tahu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Boleh Cikgu perkenalkan diri sedikit? Nama saya Sharifah Nazati Shima binti Syed Muhammad daripada Sekolah SK Bandar Teknologi Kajang. Baiklah, terima kasih Cikgu. Apakah cabaran utama yang dihadapi semasa persediaan untuk kejohanan ini? Okey, cabaran utama dia adalah kekangan masa. Sebabnya kita tahu tarikh adalah 2 minggu selepas raya. So dalam tempoh menyambut Aidilfitri kita tahu macam-macam, ada open house, murid pun ada banyak dengan keluarga. Jadi itulah latihan kita terlalu singkat. Terima kasih Cikgu. Okay, sama. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini sahaja liputan kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di esok hari.